Tidak pernah rotan merentang, kayu cendana dijilat api. Tidak pernah pula puan mendatang, mesti ada hajat dalam hati. Sebiji kuih, setangkai paus, dibeli orang dari dengkil. Rombongan ini datang jauh, kami diminta menjadi wakil. Cantik memanjat pohon ara, nampaknya cantik berseri laman. Besar hajat tidak terkira, ingin menyunting bunga di taman. Pendahuluan. Pernah atau tidak kita terfikir mengapa masyarakat terdahulu menggunakan bahasa berlapik dan juga menggunakan simbol tertentu untuk menyampaikan sesuatu mesej? Kiasan merupakan ungkapan yang membawa makna tersirat dan sering digunakan dalam pantun, peribahasa serta komunikasi masyarakat Melayu tradisional. Menurut Nabila Abdul Hassan, pada tahun 2024, bahasa Melayu itu sendiri kaya dengan unsur metafora dan juga simbolisme yang mencerminkan pemikiran halus masyarakat Melayu itu sendiri. Sebagai contohnya, seperti senario sebentar tadi menunjukkan wakil pihak lelaki ingin meminang pihak gadis. Fungsi bahasa kiasan. Dalam komunikasi tradisional, bahasa kiasan sering digunakan untuk menyampaikan teguran secara berlapik dan bersopan. Orang Melayu bijak menyusun perkataan dengan indah sebagaimana yang kita dapat lihat dalam bait-bait pantun. Oleh itu, fungsi utama bahasa kiasan adalah untuk menjadi medium untuk menyampaikan mesej secara halus tetapi tetap berkesan dan mudah difahami. Air melurut ke tepian mandi, kembang berseri, bunga senduduk. Elok diturut resmi padi, semakin berisi, semakin tunduk. Patut tersebut menunjukkan bahawa orang Melayu sangat menitik beratkan adab dan kesopanan dalam menyampaikan nasihat agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Namun begitu, dalam dunia moden yang teknologinya berkembang pesat, bahasa kiasan juga mengalami evolusi yang sangat menarik. Jika dulu, bahasa kiasan digunakan ketika ujaran lisan ataupun tulisan tradisional, kini bahasa kiasan mengalami perubahan dari segi bentuk dan maknanya. Adaptasi dalam dunia moden. Seiring dengan arus peredaran masa, penggunaan bahasa kiasan mengalami perubahan dan juga adaptasi mengikut konteks yang tertentu. Dalam era moden, penggunaan bahasa kiasan dalam sastra dan juga media masih lagi relevan. Namun, terdapat sedikit perubahan dari segi bentuk dan juga cara penyampaian. Contohnya, bahasa kiasan ini digunakan untuk memperindah penulisan dan juga untuk menarik minat pembaca dalam akhbar dan juga majalah. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. 4 orang lelaki dipercayai aktif dalam mencuri kabel telah ditahan oleh pihak polis berikutan serbuan di sebuah rumah yang tidak bernombor. Peribahasa Melayu pernah berkata, masa itu emas. Perumpamaan itu memberi maknanya sendiri apabila hari ini jaguh sukan lontar penuru negara Muhammad Ziyad Zulkifli secara sah dinafikan pingat emas di Paralimpik. Penggunaan bahasa kiasan seperti sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua dan politik tahi minyak sering digunakan dalam wacana media untuk menggambarkan fenomena politik dan sosial. Penggunaan bahasa kiasan ini bukan sahaja untuk meningkatkan nilai estetika tetapi juga untuk memberikan maksud yang mendalam dan juga halus kepada pembaca dan penonton. Evolusi bahasa kiasan dalam dunia moden. Guys, tengok tu guys. Diorang bergaduh guys. Ya Allah, macam mana tu perempuan boleh gaduh macam tu? Ya Allah. Tengok sampai bertumpuk tu ha. Apa budak zaman sekarang ni? Cakap pakai gambar, ada popcorn lah, ada api lah, tengkorak. Orang yang gaduh tu dah mati ke?
Situasi sebentar tadi jelas menunjukkan bahawa perkembangan teknologi dan kewujudan media sosial telah membawa satu dimensi baru kepada bahasa kiasan. Perkara ini turut ditegaskan oleh Maulana Alvin Cekmain dalam artikel Dewan Bahasa yang mengatakan bahawa dunia digital ini telah menjadi transformasi yang unik kepada bahasa kiasan kerana bahasa kiasan tidak lagi digunakan dalam bentuk teks semata-mata, malah sebaliknya, iaitu dengan penggunaan ikon emoji dan meme dalam perbualan harian, caption dan ruangan komen di media sosial. Jika masyarakat terdahulu mengungkapkan kuat pohon kerana akarnya, kuat akar kerana tanahnya untuk menggambarkan kekuatan, generasi kini hanya menggunakan ikon api untuk menyatakan perkara tersebut. Tidak hanya itu, penggunaan emoji tengkorak juga turut digunakan untuk menggambarkan situasi yang sangat kelakar. Ha. Jadi, perkara ini jelas menunjukkan bagaimana bahasa kiasan terus berkembang dan disesuaikan di samping menjadikannya lebih relevan dalam komunikasi moden, terutamanya di media sosial pada hari ini. Cabaran bahasa kiasan. Tapi Ayah, teknologi yang pesat ni sebenarnya dia memberi cabaran jugalah untuk kita menjaga kelestarian bahasa kiasan ni. Betul tak? Betul tu Dina, saya rasa kan generasi zaman sekarang ni lebih cenderung menggunakan bahasa singkatan, bahasa selangar lah dan juga emoticon. Berbanding dengan masyarakat dahulu, mereka menggunakan pantun dan juga peribahasa. Ya, kalau pantun pun sekarang dia orang buat jelaka. Macam pergi ke pekan membeli ikan. Ikan tak ada. Ingat kelakar lah tu. Apalah. Jadi, kalau perkara ni berterusan, Dina rasa macam bahasa kiasan kita akan lupus. Macam mana ya, Ayah? Maka kita perlu lakukan sesuatu. Solusi. Namun begitu, masih ada harapan untuk memastikan bahasa kiasan ini kekal relevan dalam kalangan masyarakat pada masa kini. Penggunaan bahasa kiasan dalam pendidikan, karya kreatif dan juga media digital boleh membantu untuk mengekalkan warisan budaya kita. Di samping itu, pembelajaran secara praktikal dan pengalaman langsung dapat membantu pelajar mengenali bahasa kiasan dengan lebih mendalam. Melalui aktiviti seperti deklamasi sajak, puisi dan pementasan teater, mampu membantu pelajar untuk memahami dan menerokai maksud tersirat dalam kesemua aktiviti tersebut secara lebih menarik dan interaktif. Pendekatan ini bukan sahaja mampu menghidupkan kembali warisan budaya kita ini, iaitu bahasa kiasan, Malah mampu memastikan bahasa kiasan terus digunakan dalam komunikasi harian pada masa kini. Kesimpulan, bahasa kiasan ini bukan sahaja seni bahasa, tetapi cerminan akal budi masyarakat Melayu. Oleh itu, kita haruslah memperkasakan penggunaan bahasa kiasan agar bahasa kiasan tidak tenggelam dalam era globalisasi pada masa kini. yang kulit-kulit, yang merah itu saga, yang baik itu budi, Yang indah itu bahasa. tamatlah sudah air kisah kami. Terima kasih dan jumpa lagi. Yeay.